maka macam-macam akan timbul. Pertama sekali, apakah orang A ni, orang lama ini suruh tubuh parti lain, dan parti lain nak lawan dengan UMNO? Adakah dia tergamak buat nak lawan dengan ibu dia? Jadi nombor dua, harta benda UMNO yang ada begitu banyak, bermilion-milion yang dibuatkan oleh orang lama ni, yang terbuang daripada parti Mahathir ni. Parti apa nama dia panggil? UMNO baru. Ini orang semua terkeluar. Harta-harta yang mereka mencari menubuhkan UMNO ini, mengkayakan UMNO ini, semuanya nampaknya dia nak perintah. Apabila nak perintah itu, dia pindah undang-undang perlembagaan kerjaan, nombor berapa saya pun lupa dah. Pindah undang-undang itu beri hak untuk dia ambil perintah, transfer kepada official assignee. Daripada official assignee itu balik kepada UMNO baru. Ditolak habis orang-orang lama ni, dan harta-harta UMNO yang dibuatkan oleh orang-orang lama semua dibolot ambil. Ini satu perbuatan, bukan perbuatan yang tipu saya, satu perbuatan yang zalim, dan tak dapat nak ampunkan hal ini. Daripada di sinilah yang saya, Datuk Hussein Tun Hussein On telah merayu kepada mahkamah, atau akan merayu kepada mahkamah. So timbang apakah cara yang buat-buatan macam ni, bolehkah dibenarkan? Tengku, setelah memimpin UMNO selama 20 tahun, Tengku telah menyerahkan kepimpinan UMNO kepada Tun Abdul Razak, yang mana ketika itu UMNO berada di dalam tahap yang begitu kukuh dan teguh, dan Tun Razak terus berupaya memimpin orang Melayu dengan baik. Malangnya pada 4 hari bulan Februari, UMNO telah diisytiharkan haram oleh Mahkamah Tinggi. Apakah komen Tengku sebagai salah seorang pengasas UMNO mengenai peristiwa pengharaman ini? Saya itulah bangkitkan perasaan yang boleh dikatakan sangat curiga, satu perasaan yang susah. Di situ saya nampak bahawa UMNO akan berpecah belah, agar UMNO akan hancur lebur. Jadi apabila datang ke mahkamah memandangkan persidangan semuanya haram, pasal ada orang pengundi 30 cawangan itu yang tak berhak nak undi, dan dengan hukuman mahkamah iaitu UMNO dah haram, kenalah tubuhkan UMNO yang lain. Apabila disebut di situ tubuhkan UMNO yang lain, lantik saya jadi pro tem presiden, telah buat satu rayuan minta diregister UMNO baru ini dengan nama UMNO Malaysia. Pada 8 hari bulan, hari beranak saya tu, hari jadi saya, mereka terima permintaan kita itu. Dan lepas berapa hari, 13 hari bulan, Mahathir masuk dia punya ni permintaan ditubuhkan UMNO baru. Jadi UMNO kita pun ditolak. Itu tak heranlah dia jadi Menteri Home Affairs, dia jadi Prime Minister, dia jadi Minister of Law. Jadi apa kehendak dia, tentulah orang kerjaan terima. Ditolak kita sama sekali, tak berhak lagi. Apabila kita ni tidak berhak menjadi ahli UMNO, hak-hak kita semua tertolak, rampas, habis segala-gala. Jadi hari ini kita memandang hal yang demikian ini merosakkan UMNO.
Dan pada waktu itu saya kata itu boleh merosakkan berpecah belah UMNO. Jadi saya masa jadi pro-tem chairman, saya jemput Dr. Mahathir, Cik Rafa Baba, ketua-ketua belah sana semua, supaya kita bersidang. Janganlah bagi UMNO pecah belah, janganlah bagi UMNO dimati. Apa kira pun tanggungan kita sebagai ahli UMNO, lama atau baru, hidupkan UMNO, menjatuh padukan UMNO. Kita boleh ada lain perasaan antara satu sama lain sebagai ahli UMNO, tapi jangan hancurkan UMNO. Dan kerana kita ni tidak boleh bekerja satu sama lain. Tapi dia tolak, dia tak mau. Tujuan saya bukan susah. Tujuan saya sebagai pro-tem komiti ini, jemputlah orang semua, kita bersidang. Saya punya pangkat sebagai pro-tem chairman tu boleh diambilkan tolak kepada Dr. Mahathir. Kita tak gaduh yang tu. Yang kita gaduh tu apa nak jadi kepada UMNO. Jadilah dia tolak tu, dia tak mau berpakat langsung dengan kita, tak mau berunding langsung dengan kita. Jadi dia jalankan dan gunakan kuasa dia sebagai Prime Minister, sebagai Home Affairs, sebagai Minister of Justice, gunakan mahkamah, gunakan segala kuasa dia itu untuk menubuhkan kekuatan dia saja. Masa bila dipanggilkan UMNO dan perikatan berjumpa dengan dia di rumah parlimen itu, bukan untuk melantikkan dia jadi pada ketua UMNO atau Prime Minister, semuanya datang sana bersumpah taat setia kepada dia saja. Ini satu perbuatan yang luar biasa. Patut diangkat orang-orang tu yang berhimpun, angkat dia sebagai pro-tem chairman BN, Barisan Nasional, dan pro-tem chairman of UMNO. Ini tidak, semua pergi angkat taat setia kepada dia. Ini semua perbuatan yang merisaukan hati saya ini, yang makin susah kerana saya dengan sungguh usahanya menubuhkan UMNO dan berkeluarkan segala perbelanjaan untuk kuatkan UMNO, sampai bagaimana saya kata rumah-rumah saya jual. Yang akhir sekali di mana saya campur tangan, kutip duit 15 million ringgit untuk menubuhkan UMNO Kedah, rumah UMNO Kedah. Saya buat satu dinner, saya minta kawan-kawan saya yang hadir, yang saya dah jemput dengan nama tu, dan mereka pun bersetuju beri duit. Home keluarga saya nak anak-anak saya semua bagi. Jadi ini semua sekarang ini duit-duit itu akan dirampas daripada UMNO, dimasukkan UMNO baru. Adakah perbuatan macam itu boleh disifatkan sebagai perbuatan yang adil? Semata-mata zalim. Jadi apa akan jadi kepada UMNO? Mereka orang ni semua orang baru. Yang orang lama yang ada di dalam UMNO baru ni, Rafa Baba, lain semua orang baru. Ini orang lama-lama semua tertolak. Saya sendiri tundusin orang pasti itu tertolak. Kami tak masuklah dengan keadaan menjalankan pemerintahan macam ni, menjalankan UMNO dengan cara zalim macam ni. Kami tentu